Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, hari ini hari pertama kita berpuasa pada tahun ini, tahun 1447 Hijrah. Puasa mendidik kita supaya kita menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika kita berpuasa, kita tidak akan makan, minum. Sebab kita menyedari bahawa Allah mengetahui, Allah melihat apa yang kita buat. Itu kita yakin sungguh-sungguh. Sebab itu, ketika kita berpuasa, kita tak akan makan. Walaupun orang tak ada. Walaupun kita duduk dalam rumah kita, tidak ada siapa pun. Kita boleh makan sekenyang-kenyangnya. Tapi kita tak akan makan. Tidak, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita yakin. Kita yakin bahawa Allah melihat. Kalau kita makan, kamu dah makan. Kamu batal puasa. Betul tak? Jadi kita tak makan. Begitulah juga benda-benda yang lain. Ini satu didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa menyedari, sentiasa rasa Allah duk lihat kita. Ke mana sahaja kita pergi. Oleh sebab itu, ini kita kena belajar sungguh-sungguh. Dalam perkara-perkara yang lain, umpamanya harta. Janganlah kita makan harta yang haram, kerana Allah melihat. Jangan kita terima rasuah. Bagi yang berkuasa, orang yang berkuasa, jangan terima rasuah, kerana Allah melihat. Masa tu kita lupa kah? Kita jangan lupa. Kita dah belajar dah dalam bulan puasa ni. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Maka pada masa-masa yang lain, masa nak terima rasuah, ini harta yang haram, maka kita takut sebab Allah Ta'ala melihat perbuatan kita. Allah kaitkan makan rasuah, makan harta yang haram ini di dalam Al-Quran selepas Allah Ta'ala menceritakan tentang ayat-ayat puasa. Ayat puasa surah Al-Baqarah daripada 183 hingga ke 187 mengenai puasa. Kemudian Allah sambung ayat 188 mengenai haram makan harta yang haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Ini di antaranya rasuah yang bermaharaja lela pada hari ini. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini memberi peringatan kepada kita. Kerana Allah menyatakan di antara fungsi puasa itu ialah mendidik kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah orang yang sentiasa merasai bahawa Allah sentiasa melihat perbuatannya. Allah Ta'ala mengetahui akan perbuatannya. Sebab itu dia tidak akan melakukan
perkara-perkara mungkar. Dia tak akan lakukan perkara mungkar. Jadi itu yang dikatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Wallahu a'lam.